Okey, kita masukkan dalam lauk. Okey, kita balik-balik. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi lauk rempah bawang goreng. Angin. Udang lagi tekuk kan? Udang dekat kepala dia tu, kalau fresh pun dia berbau, lagi pula lah kalau kepala tu dia nak tercabut. Okey, first kali kita nak tumis kayu manis, bay leaf, daun bay, jintan manis, biji dan lada hitam. Masuk semua dalam kuali. Okay, sementara kita nak tunggu dia naik bau, kita nak blend bawang putih dengan halia. Blend sampai halus ya. Bawang putih dengan halia tadi kita masukkan dalam minyak yang kita tumis bay leaf ni semua ya. Tumis sampai dia naik bau. Ya, okey. Kita dah tumis ni, tak ada jadi macam ni ya puan. Dia tak boleh tu, tak payah garing. Ya. Kemudian kita nak masukkan garam. Saya masak 2 ekor ayam sekarang ni ya. Saya masuk sikit dulu garamnya. Kita nak masuk ayam. Selalu kalau saya masak, saya akan masuk rempah. Sekarang ni saya masuk ayam. Ayam yang dah digoreng ni kita masuk. Kita masuk ayam dulu. Balik-balik ayamnya. Okey, saya nak masukkan rempah. So, saya kecilkan api supaya suhu minyak ni turun sedikit. Rempah ketumbar, rempah kari, kunyit serbuk, jintan putih dan juga cili powder. Serbuk cili. Balik-balikkan dulu baru saya besarkan apinya. Buat cara ni dia bau wangi. Wangi rempah. Ya. Sekejap lagi bersin, maksudnya lauk tu sedap lah. Saya tutup api dulu sebab saya takut dia hangus. Saya nak kisar ni dulu puan. Yogurt. Janganlah beli yogurt strawberry pula. Yogurt asli. Okey, dengan badam. Okay, kita tahu air sikit supaya dia senang kisar, ya. Saya letakkan air di yogurt tadi, mangkuk yogurt. Tak payah buat ni pun tak apa puan, kat luar sana. Saya buka api balik ya. Ini air. Kita masukkan lagi sedikit air. Biar dia berkuah. Okey, so ini yogurt yang kita dah blend bersama dengan badam. Kita tuang terus atas kuah lauk kita. Kalau tak tahu ada santan dalam ni, padahal tak ada santan, nampak? Macam santan tapi dia tak ada bau santan. Dia bukan santan ya. Okey, kita balik-balik lagi. Kak Zaidah sayang lagi yang dalam ni. Tak nak buat macam ni tak apa ya. Okey, sementara nak tunggu dia mendidih, Kak Zaidah nak kisar ya. So kita nak kisar ataupun kita nak chop bawang goreng ni. Bawang besar yang 2 biji tadi. Kalau pakai bawang kecil, satu resepi dalam 10 hingga 12 biji. Apa Kak Zaidah agak besar Sampai keping. Dia nakkan rasa tau nanti bila puan makan. Okey, kita masukkan dalam lauk. Okey, kita balik-balik. Banyak lagi bawang goreng dia, lagi sedap. Manis. Dia wangi dan manis. Okey, dah masak, saya nak letak, saya nak tabur daun ni. Kalau puan tak suka daun ketumbar, puan gantikan dengan daun sup. Ya, lauk kita dah masak. Sekejap aja. Ini macam lauk nasi kandar. Kalau tak suka minyak ni pun buang aja. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lauk rempah bawang goreng buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.